Andai ni. Good night. Selamat tidur. Ace Vlog In. Aku tengok dekat kedai aku order ni, dia macam tulis brand lain tau. Tapi apabila sampai brand ni juga. Pulus. Ni, aku tengah pakai ni. Tak apalah, janji benda function okey kot insyaAllah. Okay guys, antara alat-alat yang aku pakai untuk ambil POV shot adalah menggunakan ni. Tapi kali ni aku nak try, dia macam ni. Kalau pakai yang ni, dia duduk dekat mata kan. Tapi yang ni, dia duduk belah kiri ni. Jom kita nak try tengok macam mana dia punya, yang ni punya point of view. Ni aku tengah pakai, aku tengah ambil POV shot masa aku tengah bawa kereta. Okey, ni contoh aku tunjuk aku pakai, aku tengah ambil. Ni aku tengah pakai, aku tengah ambil POV shot masa aku tengah bawa kereta. Okey. Tak apa. Apa dia? Nak ayam bagian apa? Ayam ni tengah bilik. Kak, kalau ayam sahaja dia kira macam mana kak Ayam saja sebenarnya. Oh. Jawab nak boleh. Kira RM4 lah. Banyak rumah pergi kat depan ni. Kita ada lah juga sekali-sekala ronda-ronda kalau ada masa petang-petang kan. Oh, faham. Ada juga masa ronda-ronda. Kadang-kadang tak ada. Faham. Memang tak ada nak ronda. Banyak belok lah kau. Ramai. Betul. So dia agak nampak pelik sikit. Saya tengah test gadget baru. Nak ayam ke? Asing ke nak sekali bungkus? Asing. Masalah kat proses nak diet ni dah macam sikit. Akak baru nak diet juga. Sebabnya kan akak sebelum 2 tahun tak makan nasi. Bila suami pergi kursus, kita seorang-seorang buat kan. Jadi tenaga tak apa nak. Faham. Jadi dia stay 3 bulan. Dia naik 10 kilo. Dia rasa nasi macam sedap je. Ni sekarang hari ni baru start. Akak baru start. Tahu jadi ke tak? InsyaAllah jadi. Sebabnya faktor usia lain kan. Dulu lain. Yelah. Ni. Susah ni sekarang. Semua sedap-sedap. Kalau rasa nasi tu dah sedap kan. Yelah. Nasi tu tak lama tak. Saya tak tinggal terus. Saya ambil sikit-sikit. Sebab dulu pernah buat tinggal terus kan. Naik mendadak lah, tak apa lah. Elak-elak je lah. Lambat lagi sebulan lagi. Aduh. Jadi berapa kak? 11. 11. Ya bang, nasi. Okey kak. Okey, terima kasih. Sama. Okay, kita dah dapat nasi kukus kita. Ini adalah antara contoh POV shot yang kita boleh gunakan dengan gadget yang kita tengah try ni. Cuba tak? Ace Vlog In.